Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita berada di Jekyll guys. Jekyll, Jekyll Kuala Lumpur. Macam ni. Jekyll ni sekarang ni time ramai sangat. Memang ramai sangat di Kuala Lumpur. Di Masjid India. Itu Menara KL tu. Menara KL pun nampak. Menara KL nampak. Kita berada di Jekyll. Sekarang ni malam minggu guys. Kita malam minggu ni di Kuala Lumpur. Tengok-tengok, cuci mata, shopping guys, shopping komplek. Jadi dia datang, dia tak boleh menegur dekat jalan. Masjid India ni Jekyll lama kat sini. Kat sini Jekyll lama. Kita berbuka puasa guys di Sogo guys. Sogo. Darah tak cantik. Ini adalah gerai baju Melayu Rekal Era dan Bulan Bintang. Dia dekat-dekat je guys. Dekat tapak parking ni Kuala Lumpur, di belakang Campbell, belakang Semahos. Menjual baju raya. Ini kedai Rekal. Baju terletak dalam kotak warna apa ni? Biru, hijau. Kotak dia warna hijau. Baju Johor, baju Melayu, slim fit, ada zip. Kedai Asam. Ini di sekitar tapak parking. Tapak parking Jalan Ta. Di belakang Campbell. Baju anak-anak, baju budak. Ini ada yang kosong lagi ni. Ada tapak ni ada yang kosong. Banyak lagi kosong. Ada 10 konopi lagi. Kenapa tak disewa orang? Ataulah harga tinggi ke? Atau terkebelakang ke macam mana? Kita tak tahu kan. Sebab apa? Banyak lagi yang kosong. Ini tapak parking. Tapak ni di belakang Semahos ataupun di belakang komplek Campbell. Yang tepatnya di belakang Balai Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur.
Cantik-cantik baju tahun ini. Kain pun sejuk. Cantik, sejuk kain dia. Fashion boleh tahan. Baju Johor kain cotton. Ada juga yang RM20 guys. Selai RM20. Baju Johor kain cotton. Harga RM110. RM110 je guys. Baju budak. Murah sangat. RM110 ni. Sangat murah. Murah sangat-sangat. Sekitar masih di ini Campbell, belakang Campbell ni. Baju Melayu sekali samping. Harga murah-murah guys. Tak ada mahal sangat. Dan tak ada mahal sangat dan tak ada murah sangat. Sedang-sedang lah. Tengah-tengah. Sekitar Jalan Tar. Di tempat parking ni saya tengok semua baju Melayu. Semua pakaian. Ada campur dengan asam tadi. Limau. Ni bulan bintang. Kedai bulan bintang ni tak tahu berapa banyak. Dia banyak guys. Dia banyak cawangan di sana dan di sini. Bulan bintang. Tapak parking. Kita masuk ke dalam ke Campbell. Jalan-jalan ke Campbell lu. Kita masuk ke shopping mall komplek Campbell. Di depan bazar tadi tu yang kita belum masuk dekat bazar Reka bulan bintang era. Kita masuk dalam guys. Bazar Ramadan. Campbell. Compra per te, comprare per me. Kita singgah sekejap 7E. Kita berada di dalam shopping komplek Campbell. Kita sampai dekat Odeon. Jalan jam guys. Jalan jam. Jam sangat. Ini ada yang amat berhormat datang dikawal oleh polis.
baju kurta. Baju kurta serundut. Baju kurung modern. Baju kurung modern. Ni kita di dekat JK Lama. JK Lama dekat sini guys. Dah jadi taman-taman dah dekat sini. Dah tak ada dah. Nampak JK ni. Ni JK Lama ni. Ni Aryani. Tudung, segala tudung. Tempat membeli belah, pusat membeli belah Jekyll Mall. Dekat sana tu yang gedung yang runcing tu, bangunan yang runcing tu Menara KL, Menara Kuala Lumpur. Ni Malabar, kedai emas, toko emas. Di sini ada, ingat tak yang ini Maybank. Ni betul-betul dekat Masjid India. Ke sana sikit lagi Masjid India. Depan dia Kamda besar. Dan sini kedai emas. Ini pun kedai emas juga. Ni Jaya Lukas, kedai emas juga. Sebelah kanan saya ni Semahos, Hanifa sebelah sini. Hanifa, Semahos. Ke sini Masjid India. Sana Masjid India, ada Pondok Polis, Wisma Yakin dekat sana. Ada gerai juga, kedai makanan. Ini Maybank. Suasana terkini di Masjid India Kuala Lumpur. Di sini bangunan yang depan tu, yang tinggi tu nama dia Semahos. Ni Hanifa. Supermarket Hanifa kat sini. Di Kuala Lumpur, kita ada berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Mas Jaya Lukas. Masuk ke lorong tar, baju Melayu semua ada dekat sini. Lorong tar. Sini arah ke Arcade, Masjid India Arcade kat sini. Ni Kamda besar ni. Ni lorong tar, Bazar Ramadan. Macam-macam baju Melayu, sampin, baju kurung, baju kurta, baju jubah, baju kebaya, baju kebarung, kurung Riau, sampin. Sam, jeruk. Macam jeruk guys. Lain pula, lain daripada yang lain. Sam. Raya coklat kapit namanya. Bazar Ramadan, baju Melayu
Macam ada baju Melayu ni. Cantik color dia. Pilihlah, pilihlah. Baju Melayu apa ni? Baju Johor. Ni baju Johor. Ya. Dia datang. Ni baju kurung. Baju kurung moden, sulam. Macam-macam ada. Warna dia banyak. Baju Melayu. Ni baju Melayu tak? Ni baju je tu. Hermes. Cantik ya baju Melayu. Fashion baru. Ini kayak suara aja nak. Sampin. Cantik sampin ni. Telekong. Sampin. Telekong mungkin nah ni. Songkok budak, songkok dewasa, songkok tinggi, songkok rendah. Bazar Ramadan Jalan Ta. Baju deh. Baju kebaya. Ini pun baju kebaya. Simpang 4 Semahos. Simpang 4 ni ramai sungguh. Malam minggu pasal malam ni. Semahos ni. Patung. Sesak sungguh ramai malam minggu ni. Masih di Jalan Ta. Bazar Ramadan Jalan Ta. Ni baju kurta ada. Baju Melayu, baju kurta RM20 je murahnya.